Ada manusia, ada orang yang dia malu untuk nak beli kereta baru balik kampung. Kerana dia masih ada lagi pak ngah dia yang susah. Dia masih ada lagi anak-anak saudara dia yang duduk rumah bocor setiap bulan, yang dia belum habis lagi bantu dan tolong. Inilah orang yang ada ihsan. Inilah orang yang dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan wajahnya berseri seperti malam purnama. Ini bukan tentang nak proof aku gaji paling tinggi, aku paling hebat, aku anak paling juara kat kampung. Bukan. Banyak mana kita boleh bantu orang. Patutnya kita malu. Ada adik-beradik susah, kita masih boleh pakai bermewah-mewah. Tak salah pun tuan mewah. Tapi at least kita ada tak tolong sikit? Ada tak kita tanya khabar? Even kita tak heran pun pasal ada orang. Inilah apa yang agama ajar pada kita. Keluarga ni penting sampai tahap Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu. Allah bagi tahu kalau kau nak jadi orang beriman, ini benda yang kau kena buat. Apa dia? Wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkanlah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada menjadi bahan bakar api neraka. Maknanya tuan-tuan, tier yang tertinggi selepas diri ni adalah keluarga yang kita kena jaga. So kalau masing-masing jaga keluarga tuan-tuan, berlaku tak kecukupan dalam kehidupan manusia? By right akan cukup. Tak berlaku kekurangan. Sebab mungkin kita tak tunaikan hak orang. Kedua, lepas ahli keluarga siapa dai? Okey, saya bagi hint sikit. Yang kedua adalah orang yang Nabi kata siapa jaga golongan kedua ni, dia akan duduk dalam syurga dekat dengan aku seperti jari ni. Kedua adalah anak yatim. Tuan-tuan, dia anak yatim, dia mesti sebelum balik. Kalau tak, saya pun anak yatim. Mungkin kita pun ada yang dah bapak tak ada pun anak yatim juga. So anak yatim adalah yang sebelum balik tu. Yang ni kita kena tolong dan bantu.